Hai semua, apa khabar? Berjumpa lagi selepas sekian lama. Bagi yang tidak mengenali saya Mahadevan, saya seorang peguam beramal di Tetuan Jedik Farid dan Jamil. Selama ini saya rasa kita dah habis dengan season pertama, kita dah habis dengan season kedua. Sekarang ni kita masuk kepada season ketiga. Tetapi untuk tahun ini saya ingin menukar sedikit konsep sebab bila kita tengok season yang pertama tu saya lebih fokuskan kita pilih sesuatu topik tu, kita bercerita dengan panjang lebar, kita bagi penjelasan, kita bagi tip-tip penting. Untuk season kedua saya lebih memberi penumpuan atau fokusnya adalah lebih kepada untuk menjawab soalan-soalan daripada kita punya subscriber, kita punya kawan-kawan di luar sana. Tapi untuk kali ini saya ingin buat sedikit berlainan sedikit daripada season pertama dan season kedua, kerana saya percaya topik-topik yang penting, topik-topik yang relevan untuk masyarakat secara umumnya tu saya dah telah perbincangkan. Tapi untuk kali ini, untuk season kali ini saya nak fokuskan lebih kepada perbincangan mengenai tutorial dan lebih berbentuk tutorial. Macam contoh, saya nak cuba mengajar bagaimana kita nak buat sesuatu prosedur tu daripada A sehingga Z. So untuk kawan-kawan di luar sana, kalau ada kemusykilan, boleh merujuk kepada tutorial ini yang saya akan terangkan secara berperingkat-peringkat, dan boleh menggunakan tutorial ini sebagai satu guide untuk membantu anda untuk menyelesaikan masalah harian anda.